kita lihat bahagian telinga dalam pula, iaitu bahagian di sebelah sini. Ada bahagian struktur telinga yang kita sebut sebagai koklea, mengandungi bendalir. Koklea ni yang bulat-bulat seperti cengkerang siput ini, mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impuls saraf. Salur separuh bulat pula mengandungi bendalir di bahagian atas ini, separuh bulat, juga tidak terlibat dalam pendengaran, tapi dia ada fungsinya yang tertentu, iaitu mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Dan saraf auditory, iaitu menghantar impuls saraf yang dihasilkan daripada koklea untuk terus dihantar ke bahagian otak untuk ditafsirkan. Baik, dari segi mekanisme pendengaran, baik, itu bunyi apa? Bunyi siren. Bunyi siren ini boleh kita dengar kerana sumber bunyi itu dia akan dihantar ke cuping telinga, di mana cuping telinga macam kita sebut tadi, iaitu mengumpul sebelum dihantar ke salur telinga, di mana salur telinga ini salur telinga ini akan menyalurkan gelombang bunyi ke gegendam telinga dan menyebabkan gegendam telinga bergetar. Seterusnya, dia akan dihantar melalui tulang osikel, di mana getaran itu diperkuatkan terus melalui jendela bujur dan terus ke koklea, di mana koklea itu akan mencetuskan impuls saraf dan dihantar melalui saraf auditory dan ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi. Baik, kita cuba jawab beberapa soalan melalui kuis ini. Yang pertama, bahagian telinga manakah yang mengandungi gegendam telinga dan osikel? Sama ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam ataupun cuping telinga. Yang mana satu ni? Telinga tengah. Soalan seterusnya, apakah fungsi koklea dalam telinga manusia? Itu yang kita sebut tadi, yang sebagai macam bentuk cengkerang siput tu. Yang mana satu? Mengawal tekanan, mengesan kedudukan kepala, menukar gelombang bunyi ataupun menggetarkan udara. Jawapannya, menukarkan gelombang bunyi kepada impuls saraf. Dan soalan terakhir, nyatakan satu kesan sekiranya salur separuh bulat mengalami kerosakan. Jadi kita kena kaitkan dengan dia punya fungsi. Seseorang itu mungkin akan hilang keseimbangan badan dan mengalami pening. Baik, sebagai penutup kita bacakan sedikit kata pujangga. Telinga yang mendengar harus disertai dengan hati agar mampu menyingkap makna yang tidak terucap dan merungkai segala kata bicara tanpa suara. Sekian, terima kasih.